Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke Mushi Spin-Off. Study, survive, spin only on Mushi Spin-Off. Okay, hari ni kita ada tetamu special iaitu tim Mushi. Tim Mushi iaitu tim takraw. Okay. Saya akan menjadi host untuk episod kali ini dan kita akan kenalkan sama-sama. Kita start dengan Koma. Nama saya Muhammad Adil Syakim bin Muhammad Rizwan. Saya main killer. Nama saya Putra Hassan bin Abdullah, main feeder. Nama saya Muhammad Dini Haikal bin Rizwan. Saya main take off. Saya Cikgu Ahmad Fidur bin Bashar Radin yang bawa mereka-mereka ni lah ke game pada tahun ini. Okay, hari ni kita akan ambil tahu sikit pasal mereka ni sebab mereka kan champion zone Pluto. So kita nak tahu sikit lah mereka punya pengalaman, lepas tu dia punya latar belakang dia. Okay. Untuk soalan pertama, kongsikan perasaan bila permainan tamat dan pastikan hang dah jadi juara. Saya rasa happy je sebab dah jadi juara, tapi dalam masa yang sama rasa kesian je kat tim sebelah sebab tim musuh juga. Yang pertama sekali, Alhamdulillah rezeki kami champion lah. Tapi tim sebelah kesian kot lah. Ingat nak pergi menang. Ada rezeki je. Tu lah. Tak payah mention banyak kali tu. Okay, kalau hangpa nak tahu kat sini dia dua ni kemak tau, tapi dia team lane. Sekarang aku nak tanya hangpa, mana satu lagi kuat? Siapa paling power? Paling power tu ikut tim siapa nama yakin ke tak, konsisten sendiri . Kita tak payah kisah tim lawan power ke tak power, lawan je. Masalahnya dua-dua ni tak boleh duduk sekali. Bergaduh je. Bergaduh dalam kot. Dah pengalaman tahun lepas dah jadi dah. Lawan dengan tim tak ada bulu pun. Okay, untuk soalan seterusnya, macam mana rutin latihan hangpa sebelum masuk pertandingan? Training mereka bermula dari minggu lepas raya, bulan 4, berterusan non-stop kecuali exam pertengahan tahun, sampailah ke game peringkat zon bulan 7, 8 hari bulan 7. So lebih kurang preparation tahun ni lebih kurang dalam 3 bulan lebih lah. Sebelum tu pun dah start daripada sepanjang tahun. Bulan last kita buat game Carnival Mushi bulan 1. Kita buat perlawanan panggil jemputan sekolah-sekolah luar. So lebih kurang preparation tu kalau betul-betul solid selepas raya tu, lepas kosong 3 bulan lebih lah. Saya nak tanya cikgu, dalam tim ni siapa yang paling bermotivasi? Tim ni yang paling bermotivasi, nak kata semua orang ada kelebihan masing-masing, ada kerja masing-masing. Tetapi kalau dari segi performance, saya rasa kredit perlu diberi kepada Aiman. Sebab dia bermula dengan feeder, lepas tu main macam tampil bola. Saya dengan Cikgu Mustaqim tukarkan dia masa bulan 9 tingkatan 1, dan pencapaian dia punya performance sampai boleh tekong kuda terbaik peringkat zon pada tahun ini. Tingkatan 2 tahun lepas pun dah nampak peningkatan, tahun ini lagi lebih. So saya rasa kredit untuk performance kepada Aiman lah. Yang kedua, Putra kot. Saya kenal dia daripada dia ada jenam.
dan kakan satu dapat sekolah lain, tarik masuk. Masa tu main tekong. Kemudian disebabkan masalah sizing, tak tinggi-tinggi lagi masa tu, tukar kepada api kiri. So alhamdulillah, apa yang terjadi pada tahun ni. Okey, macam apa yang saya tahu kan, saya tahu yang apa Putra ni dapat figure terbaik dalam apa peringkat zon, dalam peringkat negeri. Zon dan peringkat negeri. Peringkat zon dan peringkat negeri. So saya nak tanya apa plan Putra lepas ni? Dan saya lepas ni nak main kat peringkat Manchester Islam. Saya dari dulu teringin ni nak main asal jana dapat selection, tapi tak ada rezeki nak dapat. Tu ni saya buat. Rasanya Putra darjah 6 kila terbaik. Betul. Kila terbaik peringkat negeri. Api kanan terbaik. Tapi MSSM. Betul. Tu mungkin tak berapa rezeki. Tahun ni ada rezeki cuti bulan 9 ini MSSM di Putrajaya. Harap prepare lah. Sebab dia selection bukan selection macam bola. Selection takraw ni dia rare sikit. Dia ada 2B. Dia ada 2B ke kaki kiri sahaja, setting kaki kiri. So dia memang selection dia pemilihan ke MSSM. Kalau Penang agak rare lah. Dia bukan main semata-mata. Dia 2B. Mereka akan test satu persatu, tengok kelebihan dan kekurangan setiap player. Macam mana cikgu jaga motivasi dan semangat pemain kalau mereka macam nak fokus, lepas tu dah tak semangat? Nak jaga motivasi dalam takraw game 3 orang. Okay, dia lebih kepada memberitahu kesilapan yang tak sepatutnya, yang boleh dielakkan, dan lebih kepada pujuk-memujuk. Kalau player tahu macam mana saya panggil personal, ini yang mungkin kembang tak tahu, kembang killer mungkin tak tahu. Bagaimana 3 hari sebelum game, macam mana Putra dengan Aiman down bila last day training. Betul? Dia lipat tak apa, sangkut muka seorang-seorang, memang tak boleh belahang tu. Apa saya buat? Saya panggil kembang tak terlibat dalam perbincangan tu, Aiman dengan ni. Saya pujuk mereka, main 3 orang. Apa perlu dibuat supaya kembang boleh main? Supaya tak tunjuk ke apa? Ketidakselesaan bermain dengan kembang tu. Sebab yang ni down, yang tu pun down. Macam mana nak pujuk? Itu saya settlekan dengan Putra dengan Aiman. Hari game pertama first day jadi semua jadi, kembang pun boleh main. So tak ada masalah, takkan mistake sikit-sikit tu biasa. Dia tak ada lah, kalau dalam game kalau saya tak ada lah yang marah-marah apa tak ada. Dia lebih takraw ni kepada pujuk-memujuk. Sebab dia adalah game psikologi, game mental. Kalau kata takraw ni skill bagus pun, hati tak kuat, hati tak kering, mental koyak, tak boleh main. So setakat ni berjaya lah. Kata peringkat zon tu berjaya. Peringkat negeri boleh ditambah baik lagi untuk pada masa akan datang. Kita tanya pasal macam mana mereka boleh ni, macam mana apa boleh terlibat dalam sukan takraw, macam mana apa start main? Sebenarnya tak pernah pun main takraw, tapi waktu darjah 5 tu macam dah start cikgu panggil main takraw. Lepas tu start pada tu tak main bola, main takraw je sampai sekarang. Dulu saya tak suka takraw sangat. Saya suka main bola. Lepas tu Main kelab. main kelab winter. Lepas tu berhenti main, lepas tu main petang-petang kat atas. Lepas tu dulu tu kecil, lepas tu orang besar-besar yang dah tak dapat main lah. So yang kosong tu buat takraw je lah. So kami pun belajar lah kat situ sampai sekarang. Sebenarnya dulu main takraw pun tak reti apa, tab satu pun tak boleh. Lepas tu bila cikgu panggil main takraw sekolah, rasa macam nak try main takraw, stop main bola.
dapat main takraw peringkat negeri. Lepas tu main bola pun semua tak dah. Main takraw terus je sampai sekarang. Yang tu sekolah rendah kan? Darjah 5. Darjah 5, darjah 6. Macam mana cikgu boleh start main takraw? Saya start main takraw. Saya nak tahu. Saya start main takraw sekolah rendah tak ada. Sekolah rendah saya main sukan bukan pergi sekolah, pergi Penang. Bola sepak, badminton, rugby sentuh, olahraga lompat jauh, lompat kijang, keeper bola balik. Banyak. Saya tak kenal takraw. Kadang satu pergi ke satu sekolah atau sekolah agama lah. Hanya ada game bola dan takraw saja. Tetapi Ikatan 1, siapa yang berani nak hantar tim bawah 15 budak-budak Ikatan 1 semua? Okay. So adalah seorang cikgu yang saya rasa memang legend lah. Kalau dari segi coaching dalam Pulau Pinang, dia legend lah. Cikgu Baharudin. Sekolah last terakhir sekali dia sekolah Mutiara Impian. Cikgu Baharudin tu sebelum tu di sekolah saya SMK Nibong Tebal, Syekh Abdullah Fahim. Dialah yang memperkenalkan kami sepak takraw secara betul-betul. Main atas tar, buat court. Masa mula-mula tu rasanya net tak ada. Pakai busi kantin. Jadikan jaring. Dua. Letak susun, jadikan jaring. Kemudian barulah Cikgu Bahar yang kami panggil Cikgu Bahar ni buat court elok, tapi atas tar lah. Sebulan sekali kena beli kasut baru. Di asrama lah masa tu. So start dari situlah saya main peringkat zon. Ikatan 1 nombor 3 kot, Intergu. Ikatan 2 Johan Zon, Johan Negeri. Dapat ke Tunas Cemerlang macam MSSM lah. Tunas Cemerlang. Itu kira first time lah saya terlibat dalam takraw masa form 1, form 2. Saya nak tanya ni. Betul. Berapa lama dah cikgu jadi coach kat Musi? Saya coach takraw dekat Musi. Saya start dengan 2016. Saya gagal jadi Johan nombor 3 bawah 15. Masa tu saya bawa bawah 15. Bawah 18 saya tak ambil tahu masa tu. Saya bawa bawah 15 nombor 3 kalah. Okay. Kita try. Habis saya game peringkat zon. Saya cakap kat dia orang yang budak 3 orang yang form 3 tu, tahun depan kita datang sini kita champ. Saya cakap di perhimpunan, tahun depan kita pergi peringkat zon. Tahun depan saya cakap dalam perhimpunan, tahun depan kita pergi peringkat zon, kita champ. Okay, kita champ. Maksudnya saya macam memperjudikan nasib sendiri. Macam orang kata cakap besar macam tu lah. Bukan cakap besar. Sebab saya berpegang kepada satu ayat TMJ, Tengku Mahkota Johor. Misi tanpa pelaksanaan adalah halusinasi. Kalau betul nak, kita kena buat. Ini macam belajar juga. Nak straight A, pelaksanaan lena. Macam mana nak dapat straight A? So misi dia sama macam tu. So daripada 2016 gagal nombor 3. 2017 rezeki Johan Zon. First time bawah 18 pelajar-pelajar tingkatan 4. Tetapi peringkat negeri belasahan pada tahun itu 2017 tu Johan Zon peringkat negeri belasahan. Pelajar yang sama saya gunakan balik tahun depan. Johan Zon masa tingkatan 5 adalah wajib. Dan try podium negeri. So bila nak start, habis sahaja peringkat negeri yang kena belasah tu, yang jadi belasahan tu. 2018 kami comeback balik dengan player yang sama. 2018 rezeki, orang kata usaha hasil takkan mengkhianati usaha. 2018 first time dapat podium peringkat negeri. Masa tu zaman Faisal Fuad yang main STL, Zarif Merikat, Fakrul, Ko'ud, budak-budak MI yang kata orang kata memang solid sampai sekarang, memang main STL Penang, STL Kuala Lumpur,
Kuala Lumpur Thunder siapa semua tu. So dapat podium negeri. So bagi budak-budak sekolah-sekolah, pelajar-pelajar yang sekolah luar selain daripada MI, saya rasa itu adalah kredit kepada player tu sendiri sebab berjaya menyelitkan diri di separuh akhir walaupun kita kalah di separuh akhir. Itu permulaan podium peringkat negeri. 2017 kita champ tetapi peringkat zon, tapi belasahan peringkat negeri. 2018 kita champ peringkat zon, kita nombor 3 peringkat negeri. 2019 pun sama, kita champ peringkat zon, kita podium peringkat negeri, nombor 3 juga. 2020 Covid tutup, tak ada. Tapi kita masih Johan timbang bola. Peringkat zon, peringkat negeri. Kategori timbang bola online 2020, 2021. Kita ada Johan zon juga dan podium negeri. Walaupun tak sama macam main dalam court, tapi dah PKP nak buat macam mana. 2022 kita pergi game Johan zon, kita dapat Johan zon bawah 15 tak silap, bawah 15. Peringkat negeri podium juga tetapi nombor 3. 2023 sama, Johan zon, peringkat Johan zon tempat ketiga peringkat negeri. Kita tak dapat, final pun belum dapat. Yang player-player yang budak-budak pelajar-pelajar musi lah. 2024 kita Johan zon, kita pergi peringkat negeri, interview, kita masuk final. Kita masuk final, first time untuk dapat podium final, podium nombor 2 tu. Walaupun kita kalah di final, kita kalah di final dengan regu tu 15-7, 15-8. Agak senang lah kita ditewas lagi final pada tahun lepas 2024. 2025 kita comeback balik, kita Johan zon, kita pergi peringkat negeri, ada rezeki sikit masuk final. Jurang tu saya rasa telah dikecilkan walaupun kita tak menang tahun ni. Kalau boleh kita nak champ final tu, tetapi belum lagi kot, Tuhan belum bagi. Tak apa, belum rezeki. Kita akan terus mencuba sehingga kita dapat, kita boleh champ dengan budak pelajar-pelajar musi. Kalau produk sekolah Mutiara Impian Johan itu biasa sebab dia orang memang training setiap hari. Dia orang memang penuh dengan game friendly apa macam-macam. Tapi kalau player luar, kita solid 2 tahun kita ke final dengan budak-budak pelajar-pelajar musi. Saya rasa okay, not bad untuk pencapaian 2 tahun ini. Dapat masuk final walaupun kita kalah di final 2 tahun betul-betul. Tak apa, kita akan terus mencuba walaupun 100 tahun. Waduh. Okay, soalan terakhir ni, soalan terakhir dah. Apa kenangan yang manis apa dengan tim musi ni? Kenangan manis ada, tapi untuk saya baru 1 turn Johan. Tapi kalau bagi Putra dia dah 2 turn, Aiman dia dah 3 turn dah. Setiap kali pergi game, cikgu akan bagi 2 helai baju free, tak payah bayar duit pun. Kenangan mana? Kalau Johan, cikgu akan bagi cash money. Peringkat negeri tahun ini saya check record, last kali player pelajar musi dapat apit kiri terbaik adalah pada tahun 1998. So selepas 27 tahun kita dapat balik, ada pelajar musi yang dapat apit kiri terbaik. Tak kisahlah, apit kiri kan 1998, tak silap saya tekong terbaik. Kenangan yang paling manis kalau untuk takraw musi lah, dapatkan Johan negeri bawah, tak kisahlah 15 ke 18, intergu peringkat negeri Pulau Pinang. Kita fight. Okay, so kita dah habis dah episod dengan mereka ni. Saya cakap terima kasih kat cikgu, kat ni semua sudi buat episod sama-sama.
Okay, itu saja. Nantikan episod akan datang. Stand by. Bye bye. Jadi sampai Kau cakap benda ni. Aku kemudian aku lalah banyak. Berapa lah aku tahu. Yang kami ni kena sengsara tu. Yang apa dua Diri tegak. Kaki tutup. outro kita macam mana?